Sufyan bin Husain, perawi yang bermasalah tadi, kata wa qala az-Zuhri, Zuhri mengatakan kalau musaddiq mari, musaddiq tu pemungut zakat lah, pemungut zakat, sedekah yang wajib. Musaddiq daripada sedekah, sedekah yang wajib, yang dizakat. Bila dia mari, kena bagi kumpulan kambing tu kepada 3 bahagian. Kalau seseorang tu dia ada kambing, sejumlah kambing, dia kena bagi 3. Satu daripadanya, satu bahagian daripadanya mengumpulkan yang tak molek lah, kambing-kambing hak huduh, hak tak molek. Lagi 1/3 lagi, iaitu hak terpilih, hak molek. Dan 1/3 lagi hak sederhana. Pemungut zakat tu dia kena ambil minal wasat, hak tengah pertengahan, hak sederhana. Walam yadhkur az-Zuhri al-baqar, Zuhri tidak ada menyebutkan tentang lembu di sini. Dia hanya tadi kita baca tadi, ada sebut tentang zakat unta dan kambing. Adapun tentang lembu tak ada disebut. Habis itu. Lepas tu riwayat yang kedua pula, hak berikut tadilah, haddatsana Uthman bin Abi Syaibah. Juga di atas dia tu ada Sufyan bin Husain ini bi isnadihi wa ma'nahu. Yang ni selepas daripada dia hak atas tu serupa dengan sanad tadilah, dengan sanad tadi serupa tadi juga. Yang ni daripada Zuhri, daripada Salim, daripada ayahnya. Gitu. Cuma tidak sama betul-betul lah lafaz dia tu. Dari segi sanad, sekat Sufyan bin Husain ala katah tu serupa, tapi dari segi isi dia tu, makna dia tu sama, lafaz dia tidak sama. Itu maksud wa makna. Qala qala fa in lam takun ibnatu makhad fabnu labun, fa in lam takun ibnatu makhad fabnu labun. Qala hak ni hak tambahan ni, hak Muhammad bin Yazid al-Wasiti ambil daripada Sufyan bin Husain. Hak tadi hak Abbad bin Awam, hak Abbad bin Awam tadi tak ada tambahan ni, tambahan ni tak ada. Hak ni ada tambahan ni melalui riwayat Muhammad bin Yazid al-Wasiti. Dia kata akhbarana Sufyan bin Husain. Gapo dia hak tambahannya? Kalau tak ada ibnatu makhad, baru ni kita sudah bicara dah umur berapa-berapa unta tu, maka boleh diambil ibnu labun. Boleh diambil ibnu labun. Ibnatu makhad pada unta yang lebih muda lah, tapi unta betina. Ibnu labun unta yang lebih tua tapi jantan, boleh diambil. Itu sah tak ada dalam riwayat tadi, tambahan ini. Lepas tu yang kedua pula tak adanya, dia tidak sebut kalam Zuhri. Dalam riwayat Muhammad bin Yazid al-Wasiti ni kalam Zuhri, iaitu Zuhri kata kalau pemungut zakat tu mari, kambing tu kena bagi 3. Itu tak ada sebut juga kalam Zuhri itu dalam riwayat ni. Dan dengan tambahan ni ada di sini. Habis itu. Lepas tu kita tengok dalam. Ni kepada ada kitab jajaran, kita kena juga tengok lagu ni. Kalau main kut luar saja tak boleh juga muka baca kitab kan. Tak apa. Dia kata muka surat 55. Di bawah kata, di bawah perkataan walam yadhkur kalam az-Zuhri tadi, di bawah tu dia petik hak Zailai kata. Qala az-Zailai fi nasb ar-rayah. Qala al-Mundhiri. Ni moga kita duduk bincang tentang Sufyan bin Husain ni lagi. Tak habis lagi cerita tentang dia. Dia ni orang setara mana? Tak boleh pegang langsung dah. Pokok lagu mana? Berkenaan dengan riwayat dia daripada Zuhri ni. Bahkan lu tak boleh pegang langsung ni. Dalam bab hukum ni Imam Abu Dawud mari buat ke dia. Tak apalah. Zailai ni dia ada tulis kitab
namanya Nasbur Rayah fi takhrij ahadith al-hidayah, fi takhrij ahadith al-hidayah. Kitab hidayah ni kitab fiqh Hanafi yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Kitab fiqh dia kalau dalam sukatan pengajian dia paling tinggi lah. Lepas pada tu barulah mengaji daurah hadis ke apa, dia mengaji dulu fiqh hidayah. Jadi fiqh hidayah tu banyaklah hadis-hadis dalam tu. Zailai ini dia takhrijkan hadis hak tersebut, hadis saja, bukan bahas fiqh, hadis saja. Ada dalam kitab hidayah tu dia sebut hak ni hadis ni yang mana, kedudukannya setara mana, dia bahaslah kedudukannya setara mana, sahih ke tidak sahih ke, mana adalah dalam kitab Nasbur Rayah. Kitab ini sangat penting. Setengah-setengah nuskhahnya hak tulisan halu tu 4 jilid, setengah-setengahnya 5 jilid. Apa ni, takhrij hadis hidayah saja. Takhrij hadis hidayah saja. Dan pentinglah kitab tu, sebab kitab hidayah ni kalau mengikut Anwar Shah Kashmiri, salah satu kitab ajaib dalam dunia. Supaya kitab Bukhari jugalah. Kitab Bukhari itu kitab yang ajaib, keajaiban dalam dunia ilmu. Kalau dalam hadis, Bukhari kata dia. Kalau dalam fiqh, hidayah. Kalau dalam ilmu hikmah dan falsafah, begitu juga syair, kata dia kitab Jalaluddin Rumi, Masnawi dia tu dalam bahasa Farsi. Tu salah satu kitab ajaib dalam dunia. Bila baca baru kita tahu, dia kata dalam kitab tu, Munziri berkata, Sufyan bin Husain akhraja lahu Muslim. Imam Muslim, dia ni perawi Imam Muslim juga ni, dalam Muslim ada. Wastashhada bihi al-Bukhari. Imam Bukhari pun menjadikan dia, mengambil dia sebagai syahid, sebagai perawi syahid. Cuma kalau hadis dia daripada Zuhri, fihi maqal, itu dipertikaikan oleh ulama. Tapi dalam hadis ni, dalam riwayat ni, dia bukan seorang. Dia sebut wa qad taba'a Sufyan bin Husain ala raf'ihi Sulaiman bin Kathir. Memang orang pertikaikan dia ni, dia memarfukkan hadis ini, sedangkan kebanyakan perawi yang lain tidak memarfukkan hadis ini. Mauquf, hadis ini mauquf, dia tu kata marfu'. Tapi ada orang lain selain daripada Sufyan bin Husain yang meriwayatkan daripada Zuhri juga sebagai hadis marfu'. Hak ni, iaitu namanya Sulaiman bin Kathir. Dan Sulaiman bin Kathir ini adalah orang yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam menjadikannya sebagai hujjah. Hadis dia, hadis yang diriwayatkan dia tu hujjah bagi Bukhari dan Muslim. Siapa dia? Iaitu Sulaiman bin Kathir. Sulaiman bin Kathir ni menjadi mutabi' kepada Sufyan bin Husain. Oleh sebab itu tidak cacat. Tertampunglah kekurangan tadi, tertampung. Hak ulama pertikai. Sebab bukan dia seorang yang meriwayatkan lagu ni, ada lagi orang lain. Orang lain itu pula hujjah, perawi hujjah dalam Bukhari dan Muslim. Sebab tu dia boleh hilanglah kekurangan dia tu. Ini cara kaedah hadis tu. Wa qala at-Tirmidzi fi kitab al-Ilal. Imam Tirmidzi dalam kitab Ilal dia. Ilal Tirmidzi ni ada dua. Satu Ilal Saghir, satu lagi Ilal Kabir. Ilal Kabir dia menyatakan illa hadis. Dan dalam banyak tempat, di banyak tempat dia banyak merujuk juga kepada Imam Bukhari dalam kecacatan sesuatu hadis tu. Dalam kitab Tirmidzi cetakan Pakistan tu ada di ujung, di belakang. Itu kitab Ilal Tirmidzi. Dia kata sa'altu Muhammad bin Ismail an hadzal hadis. Sebab Imam Bukhari tak ambil hadis ni. Sebab sanilah Sufyan bin Husain tu ada, dia tak ambil. Saya tanya Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari,